3 perkara korang boleh buat lepas waktu kerja selain daripada scroll phone sampai jari tumpul. Nombor 3 tu ramai dah orang buat. Nak tahu? Mari abang share. Alright, yang pertama, keluar daripada rutin balik kerja, makan, tidur tu. Boleh sertai aktiviti komuniti setempat, masjid, NGO, bantu orang. Biar masa lapang korang ada nilai sikit daripada sekadar tengok orang lain yang buat bakti. Kan dapat pahala. Yang kedua, guna skill untuk buat side project. Rugi gila lah kalau 9 jam sehari kita kerja untuk bos tapi kosong jam untuk diri sendiri. Mana tahu skill ni boleh develop hingga boleh jadi income utama korang. Pernah tak terfikir? Yang ketiga, belajar, cari ilmu dan jadi penasihat kewangan. Ini abang sendiri buat. Abang bantu orang lain, urus risiko dan bantu mereka capai impian. Sekarang Alhamdulillah dah jadi income utama abang dan snowball effect meningkat setiap tahun. Itulah realitinya, umur 30-an ni bukan lagi masa nak mencari diri. Inilah masa untuk berikan makna kepada kehidupan korang. Setuju tak? Jadi kalau korang rasa dah sampai masa nak keluar daripada rutin dan bina sesuatu yang lebih besar, jom kita kopi-kopi dan abang akan tunjuk macam mana abang start dulu. Okey tak? Jom.